Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, Alhamdulillah masih diberikan nafas. Masih diberikan umur yang panjang. Dapat lagi kita berjumpa lagi pada hari ni. So, hari ni saya nak cerita pasal sebiji kereta yang diberikan nama Honda. Antara kereta-kereta yang top masa kini. So, dekat depan kita sekarang ni ada sebiji Honda EK. Orang panggil Honda EK lah ni. Ini EK panjang. Biasa budak-budak panggil EK panjang. Ini adalah Honda 1.6 automatic, bukan manual tapi auto. Memang cantik, memang kemas lagi. Cuma cat je lah. Cat dia kalau buat balik lawa lah. Tapi cat ni pun cantik lagi, tak ada masalah. Cuma nak kena touch-up sikit. Dah cantik dah. Bagi saya cantik dah ni warna ni. Tak payah nak touch up. Kalau tengok dekat-dekat je nampak. Kalau tengok jauh orang tak nampak pun dia punya cacat jela cat dia. Cat dia masih lagi cantik. Cuma adalah bahagian depan ni sikit-sikit. Dekat lips depan standard bang. Kalau kereta jenis lower, yang jenis rapat, yang jenis nak sapu jalan, memang bawah-bawah ni memang tercabut ni. Confirm. Kalau kereta rendah dari bawah ni dulu risiko dia. Melainkan kereta dia tinggi. Kereta ni rendah je ni. Lebih kurang dalam tak sampai sejengkal pun daripada jalan. So ni Honda 1.6. Siapa berminat boleh WhatsApp saya, boleh call saya sampai dapat. Okay? Ini automatic ya. Mungkin ramai yang teringin nak pakai Honda Auto. Saya ada Honda Auto ni sebiji. Ni jangan lepaskan peluang. InsyaAllah kalau ada rezeki kita boleh runding harga, kita boleh kautim rapat sampai dinding ni. So jom kita review sikit pasal bahagian Honda ni. So ni dia pada bahagian lampu dia baru lagi lampu baru tukar. Kiri kanan lampu baru tukar. Tayar pun dah tukar balik 80%. Depan belakang bunga tebal boleh tengok Bunga dia cantik sangat-sangat lagi. Tak perlu pening kepala. Bunga cantik dah disiapkan dengan sport rim 15 inci bang. Dah siapkan sport rim 15 inci. Kereta ni tinggal masuk spoiler sikit je kat belakang. Letak spoiler satu kat sini, automatic handsome dah bang. Kereta ni siapa naik Honda ni biasanya automatic handsome lah kalau naik Honda ni. Kereta ni pun apa yang special sangat, apa yang saya perhati lama, dia dah disiapkan dengan orang panggil twin pipe kat belakang. Orang banyak pakai exhaust twin ni. Exhaust twin. Dua double barrel dia pakai. So inilah dia daripada bahagian keliling dia. Saya nak cerita pasal Honda ni. Honda ni kelebihan dia adalah dia punya kualiti dia lah. Kualiti dia mempunyai sifat enjin yang begitu lasak. Abang gasak lah macam mana pun Honda ni. Honda ni enjin dia memang enjin sukan orang panggil, enjin lasak. Sebab tu Honda di top pada orang panggil dalam golongan-golongan orang-orang muda ni. Banyak pakai Honda macam ni sebab enjin dia lasak sangat-sangat. Minyak dia pun boleh tahan safe juga. Tak tahulah kalau kepada enjin-enjin yang dah siap modified, dah siap ubah suai tu, tak tahulah minyak dia macam mana pula kan. So